untuk semua pencinta alam mistik ataupun explore. Tolong like dan share. Bukan senang untuk dapat penceritaan rumah misteri dengan bukti-bukti yang kita ada. Jarang sangat. Hari ni kalau kita tengok kawan-kawan kita buat explore, hanya dengar bunyi dan bercakap. Okey, kita tak nak bagi semua pencinta alam mistik, dia orang nak tengok. Nak tengok apa yang kita ada explore, apa yang kita ada dan apa yang kita dapat. Jadi alhamdulillah hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapatlah barang-barang ini untuk tatapan ramai kawan-kawan kita di luar-luar sana. Jangan lupa subscribe dan tolong share seberapa banyak yang anda boleh share. Assalamualaikum. Surunyali. Okey, alhamdulillah malam ni kita akan explore di salah satu lokasi di Kampung Menaci. So malam ni saya bersama dengan ayah doktor. So ayah akan bawa Surunyali untuk explore di lokasi sinilah. So ayah boleh tak kenalkan diri dan apa sejarah di tempat ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Surunyali. Okey, hari ini kita orang berada di Parit, iaitu Kampung Menaci. Okey. Kita nak explore di rumah besar peninggalan British. Okey. Rumah ini waktu saya kecil dulu memang British duduk, ada kuda dan sebagainya. Jadi tuan pemilik rumah ini meninggal, bagi kepada jual kepada orang lain. Juga orang tu tak boleh duduk, jual kepada orang seterusnya, buat renovation, meninggal. Kemudian hari ini kita cuba tengok apa yang ada di dalam. Jadi kita bersama-sama dengan tim Surunyali untuk kita melihat apa yang ada. Tapi kalau anda tengok dekat sana, dia dah tunggu kita dah dekat depan pintu. Dia dah ada dah. Okey, insya-Allah kita teruskan. Okey. Terima kasih guys. Terus bersama dengan kami Surunyali. Apa kabar kamu di sana? Kami di sini sihat semuanya. Macam biasa malam baru ada. Siang kerja malam kami yang parah. Kami tak ramai tapi kami ada. Kita teruskan ke rumah peninggalan British untuk kita mengetahui apa yang ada di dalam bangunan yang telah pun ditinggalkan ataupun terbengkalai kepada pemilik yang baru. Ayo kita teruskan. Walaupun tiada, jadi jangan berpura-pura. Hidup tak berkat, tidur tak lena. Paranormal Surunyali. Paranormal Surunyali. Pulang kerja, ku seru teman semua. Nanti malam berkumpul bersama. Siapkan alat-alat peralatan yang ada. Kejap lagi gelap bersama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, ini dah lokasi suasana di dalam ini. Saya pun dah rasa meremang. Maksudnya kita dah mula merasakan sesuatu yang ada di sini. Jadi umur kita pun dah start berlangsung naik. Jadi
Memang ada paranormal yang lain datang kemari. Jadi kita pun tak pasti. Jadi hari ini kita cuba melihat di segenap sudut bilik yang dia ada. Kita explore. Jom. Okay, ada apa soalan ni? Guna dengan kamera tak? Okay, kita pergi sebelah kiri dulu ke mana? Itu ayah. Okay. Okay, kita terus ke sebelah kiri dulu. Dia besar, dia bukan rumah. Rumah. Ini memang rumah di jalan. Bilik air dia kan, bilik air. Besar dia tu. Belakang. Oh, ni kor dia. Dalam belakangnya apa ni? Jadi dia punya apa? Kau sekarang ada ni. Ha? Oh, tu dia dah tunjuk. Nampak tak? Nampak kan? Tu. Ni. Gambar. Ni. Ha. Kau pelaku? Okey. Kita terus. Nampak kan? Siapa nampak ni? Nampak? Semua nampak. Nampak? Dia ada mata, dia juara mulut. Tapi tak pastilah sama ada mungkin ada tim-tim paranormal yang lain. Ya. Orang cuba buat macam mana kan? Ya. Dia tak pasti wallahualam. Tapi yang jelas ni tentu ni nampak dia. Jom kita explore tempat lain. Explore. Kita tengok bilik depan, dia ada tingkat atas tu. Di kayu. Tak runtuh. Apa? Dia naik tak runtuh, boleh naik. Lama. Papan. Papan ni. Papan. Kuat ni. Kuat. Kamera mungkin. Kuat. Okay. Kuat. Hah? Mana? Kuat. Ha? Kuat. Kuat. Memang tangga. Dia macam Dia nanti jalan terus. dia boleh masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya alimul ghaib. Kulhum rahimakumullah. Ini tempat apa yang ni? Okey. Kita sekarang berada di kawasan tingkat atas ya. Ini keadaan dia. Tempat ni. Okey, jom masuk. Allahu Akbar.
Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Luas. Tak ada betul-betul macam tadi. Oh, ini bilik besar dia mana? Master room kot. Aki kaki pecah. Aki kaki pecah. Kaki pecah. Aki. Tidak selesai lagi. Dekat belakang. Yang belakang itu belakang. Ya. Tapi itu masa dia ke? Saya masuk di dalam. Siapa kira-kira apa yang tu? Kira-kira. Dia ada dua hall ni, sebelah sini dengan sebelah kanan, kiri kanan. Oh, tidak idea dia cap kalau dia sini gitu. Siling pecah. Siling dia jatuh. Oh, tempat dia. Allah. Ini semua. Oh, ni mungkin bilik master bedroom dia. Besar. Master bedroom dia. Ni rumah ni dah lama ketinggalan lah. Dah ditinggalkan begitu lama. Ini mungkin dia punya bilik air lah. Macam lembut je. Macam apa ni? Oh ni. Ni saya kata tu. Berat sikit pula. Ini mungkin bahagian belakang dia. Tengok rumah ni betul-betul dah lama ditinggalkan. Sampai pun pokok-pokok pun dah naik ke atas bumbung dia. Nampak kesan-kesan yang lama dah ditinggalkan. Akar-akar dia yang dah lama dah memanjang membuktikan dia dah lama tidak dibaiki. Kiranya Ya, betapa besarnya. Ni baru dah nak lima bed ni. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kita kena berhati-hati. Tengok kayu ni pun dah lama dah nak jatuh dah. Mungkin belakang tu ada rumah lagi lah, rumah siapa? Tu lah. Belakang orang gaji dia tu. Oh. Masalahnya dia dekat belakang. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, limau baik. Assalamualaikum.
Okey, kat sini ada cap jari yang kita tak tahu siapa punya cap jari. Dikatakan rumah ni adalah bekas rumah orang gaji. Jadi kita tak boleh nak tengok dalam. Hos, ada apa-apa nak diceritakan? Cut. Host. Ya kita apa. Okey, Assalamualaikum. Setakat yang kita dah masuk dalam plus minus dalam 15 minit, kita dapat merasakan aura penunggu di rumah lama ini. Awal-awal kita masuk, kemungkinan ialah kita tak nampak kan. Dia memang berada di sini, tapi kita tak tahu di mana. Tapi kita dapat merasakan auranya pada malam ni. Jadi mungkin kita balik melalui belakang kot. Okey, kita balik melalui belakang. Ini adalah rumah yang kita ambil gambar yang ada cop jari ni, adalah rumah orang gaji. Orang gaji kan. Jadi rumah ni memang direnovasi, tetapi tak boleh duduk. Ada barang kosong tak? Jadi inilah yang kita cuba explore untuk kita tengok apa yang berada di kawasan ini. Setakat ini yang apa yang kita tengok, itulah dia. Kemungkinan kita balik ni kita nampak boleh jadi. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Kalau budak ni. Belum tampak. Kita apa nak ambil? Ni bahagian belakang rumah. Bahagian belakang rumah. Tak, kunci yang ada. Rumah ni besar sebenarnya. Rumah ni besar. Rumah ni betul-betul besar. Kami masuk tadi pun besar. Tapi rumah ni tak siap lah. Dikatakan dulu ni rumah adalah rumah bekas rumah Belanda lah. Rumah British. Tepi jalan ni. Maksudnya dah ramai kot paranormal yang duduk kat Malaysia ni datang buat kat sini. Jadi kita datang explore je. Tak, kita tengok dari luar je. Dari dalam je. Ini pack flower ni. Pack. Kan ada sana. Tapi tak tahulah macam-macam tu pasti dalam ni. Dah siap ibu dia rasa. Okey, Assalamualaikum. Kita pun dah pusing. Semua bilik saya rasa ada lebih kurang di bawah ada 4, di atas pun ada 4 bilik. Setakat ini waktu masih lagi muda. Kita tunggu sehingga 12.30 ke pukul 1. Kita tengok macam mana. Okey, hari ni kita nak tahu juga apa yang ada di rumah misteri, khususnya di Perak Tengah ini, khasnya kawasan Parit, iaitu di Kampung Minaci. Jadi bila sebut di Kampung Minaci ni adalah pemilik ini adalah dulunya British yang ada kebun. Maksudnya ada kebun, peninggalan dia orang lah. Jadi kita tengok hari ni kita dah pusing dah, pun belum juga nampak. Yang hanya kita nampak di dinding tadi seperti gambar, walau-walam sama ada dilukis oleh manusia ataupun betul-betul wujud. Jadi saya serah kepada sahabat saya untuk menceritakan serba sedikit. Kecil lah, cakap je. Yang Kita hilang. yang saya Kuat sikit. Apa yang anda rasa hidup kita berada di kawasan perumahan yang telah pun ditinggalkan lebih daripada bertahun-tahun, saya tak tahu berapa lama, tapi waktu umur saya pun dah 60. Okey, saya sekolah rendah, awal sekolah rendah rumah ni dah wujud, tapi ada penunggu ketika itu. Jadi selepas itu tak ada dah.
Masuk orang baru tak boleh duduk, masuk orang baru renovate terbengkalai sehingga hari ini Jadi misteri. jadi misteri. Tapi awalnya saya rasa setahun yang lalu, rasanya lebih kurang dalam setahun setengah yang lalu, kita telah berada di sini. Okey. Dan dia tunjuk muka. Tapi kita tak rakam. Hanya dia duduk di bilik depan. Bilik sebelah kiri saya ni. Dia melihat aja kehadiran kita ada dan dia melihat sehingga kita bergerak. Jadi dia memantau kita. Tapi bila kita turun explore kali ini, kita tak nampak apa-apa lagi. Tetapi saya dapat merasakan awal tadi. Saya masuk, saya rasa dia berada di sekitar saya. Saya boleh merasakan kerana bulu umur saya naik. Walaupun kita masuk ramai-ramai. Macam tu. InsyaAllah kita tunggu dalam setengah jam ke 45 minit daripada sekarang. Jadi kita nak rasa apa yang ada di sini. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Dia dah bagi waktu tepat pukul 12. Okay. Gambar gajah kan? Hidung gajah. Sebelah dia apa? Yang dia. Hidung gajah. Sebelah dia tu gambar macam monyet ni kan? Gajah lah ya. Ni kat tengah gajah. Ni. Okey, kita tengok belakang dia pula. Oh, belakang dia kita tak tahu tulis apa. Siap ah? Bukan. Bukan. Kajian campak. Ini macam tulisan jauh. Jauh. Oh ya. Rompilu nangkuk kang kata dia. Jarum pergi dulu, benang ikut belakang. Oh, salah satu pemberian. Okey. Inilah ada satu Yang petanda. Okey. Petanda yang dia wujud. Okey, dia pun tunjukkan melalui dengan duit shilling. Ini kita tak tahu shilling apa. Tapi gambar gajah. Bawah belakang tu gambar orang tu. Tu ada gigi kan? Ya. Okey, insya-Allah kita tunggu dulu. Beberapa minit. Bagi ayam man. Oh ni orang petapa. Apa tulisan? Orang petapa ah. Lebih kurang. Orang petapa. Ha? Orang petapa. Orang betapa? Kan ni kaki. Ni badan. Orang lah. Ni kat tangan dia. Tak tahu berapa. Oh, Kan? bukan. Ni gajah. Ni. Orang petapa. Siva. Oh Siva. Dewa Siva. Dewa India. 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 Oh ya India. Ya ni. Itu tu. Dia ini begini. Ha kan. Ha. Tangan dia. Tangan dia. Kat dia yang dewa. Bukan dia tengah macam petapa. Betul tu. Rompilu nangkuk kang kata dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waktu kita sekarang ni pun dah 12 lebih. Kita menunggu ni tadi. Alhamdulillah setelah Ayah Man panggil, okey, dia telah memberi kita yang pertama adalah shilling ni. Ini adalah penampakan yang pertama yang dia bagi pada kita. Kemudian yang terakhir apabila dipanggil, dia telah memberi tunjuk, tapi dia tak tunjuk, tapi dia bagi kita. Inilah rupa dia. Kalau kita tengok dalam botol ini berupa genlot. Okey. Berupa genlot penunggu di rumah ini. Okey, jadi kita pun tak diberi masa untuk lama setelah dia mengeluarkan gambaran-gambaran lebih nyata kewujudan dia dan dia panggil kita untuk keluar segera. Okey, kita serah kepada Ayah Man untuk ulas sedikit sebanyak dan kita bersurai. Okey, Assalamualaikum. Pengalaman kami bersama dengan tim-tim semua, kawasan ni dah terlalu banyak misteri yang diceritakan oleh penduduk kampung di sini. So, kehadiran kami di sini untuk explore dan mendapatkan bukti makhluk yang berbentuk bagaimana, yang bagaimana. So, selepas apa ni semua yang seperti yang
ayah bagi tahu tadi, inilah rupa makhluk gaib yang ada di sini. Mungkin tadi masa kita orang panggil tadi, kita tak sempat nak rekod sebab dia perlukan, dia tak nak lampu, dia nak gelap. Jadi adalah bunyi dia menandakan kehadiran dia. So kami mohon maaf tak dapat nak buat live sebab benda-benda macam ni kita dengan lighting, dengan lampu semua susah. So kami tak sempat nak rekod yang tadi tu. So akhirnya yang ini dia tunjukkan diri dia. Yang ni. Ada gigi ya? Dua batang. Dua batang. Elok tu. Okey. So insya-Allah kita bersurailah. Tamatkan explore pada Kita malam ni. tamatkan explore kita pada malam ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini explore yang pertama saya turun dengan bonda. Ini sebenarnya adalah, kalau kita tengok siapa yang perasan apa benda ni. Yang ini kalau rumah ratus tahun yang lalu, yang ini dia ada menara macam kubah. Yang ini adalah penanda angin dia. Okey, penanda angin pusing dia. Arah angin. Arah angin. Jadi barang inilah adalah kunci kepada rumah misteri ni. Oh, Okey, adalah kunci. Okey, jadi kita dah turun lebih kurang dalam setahun yang lalu. Kita pun tak dibenarkan masuk ke dalam rumah, hanya di padang ni saja. Okey, dan akhirnya dia bagi satu kunci. Dia kata kunci ni kalau kita dah dapat, kita dah boleh ambil, tetapi rakan-rakan explore kita, selepas kita buka kunci, dia orang boleh masuk. Alhamdulillah, mereka-mereka yang masuk ni, grup-grup explore yang masuk ini telah pun mendapat koin emas 7 keping. Jadi koin emas tu pun boleh laku dijual. Saya tak tahu berapa banyak dia orang dapat. Jadi sehingga pada hari ini 11 hari bulan 10, ya, 11.10. Bersama dengan Sabtu malam minggu kita masuk. Jadi kunci ni tak guna dah pun. Setelah kita mohon ataupun kita tutup lampu, dia tunjukkan Tepat pukul 12. selepas pukul 12 dia tunjuklah shilling ini. Terbalik. Okey, sebalik. Okey, shilling ni. Shilling inilah yang dia bagi kat kita. Selepas beberapa minit setelah Ayahanda Man panggil, kita tanya dia wujud, supaya sama ada dia boleh wujud real ataupun tak, tetapi dia takut kita lari agaknya. Dia wujud, tapi dia dah pasung siap dah. Jadi ini kerja daripada orang yang luar biasa lah. Iaitu kita tak nak sebut dekat sini. Okay, kita dah pasungkan dia siap-siap, dah simpan dalam botol. Okey. Jadi kalau dia wujud nyata, saya rasa ramai yang lari. Tapi alhamdulillah kita ada dibantu oleh bonda kita. Okey. Pasungkan dia, terus kita botolkan dia. Jadi kita simpanlah, insya-Allah. Kemungkinan ada apa-apa yang dia nak bagi dengan kita. Okey. Pada malam ini jam pun dah melebihi pukul 12.30 agaknya. Okay, kita tamatkan explore kita. Dan mungkin kita akan sambung ada part 2 dan part 3 contoh. Okay. Untuk semua pencinta alam mistik ataupun explore. Okay. Tolong like dan share. Bukan senang untuk dapat penceritaan rumah misteri dengan bukti-bukti yang kita ada. Okey. Jarang sangat. Hari ni kalau kita tengok kawan-kawan kita buat explore, hanya dengar bunyi dan bercakap. Okey, kita tak nak bagi semua pencinta alam mistik, dia orang nak tengok. Nak tengok apa yang kita ada explore, apa yang kita ada dan apa yang kita dapat. Jadi alhamdulillah hari ini dengan izin Allah SWT, kita dapatlah barang-barang ini untuk tatapan ramai kawan-kawan kita di luar-luar sana. Tapi jangan lupa subscribe dan tolong share
seberapa banyak yang anda boleh share. Assalamualaikum. Apa kabar kamu di sana? Kami di sini sihat semuanya. Macam biasa malam baru ada. Siang kerja malam kami on parah. Kami terawih tapi kami ada. Cari yang siti walaupun tiada. Janji jangan berpura-pura. Hidup tak berkat tidur tak lena. Paranormal suruh nyali. Paranormal suruh nyali.